Ini orang dah pernah kata dah dulunya ni. Lepas tu masuk surat khabar kan. Kalau kamu something, Allah lebih something. Isu dia kata perkataan something. Boleh tak kata pada kalimah something tu pada Allah? Nak boleh ke tak? Kita kata dengan mengambil kaedah yang sama tadi, kita kata at-takabbur satu sifat yang tak baik pada manusia, tapi bila disandarkan kepada Allah dia menjadi baik. Maka something pada manusia tak baik. Kita kena ingat bahawasanya Allah hang something tak ada nilai pada depan Allah. Allah jauh lebih lagi mutakabbir daripada hang. Gunakan perkataan mutakabbir yang lebih baik lah. Walaupun kita faham. Kita semua dah faham dah apa maksud mutakabbir. So kita kata kalau lah ada orang cuba tunjukkan diri dia hebat, kita kata Allah al-mutakabbir. Tak ada orang yang boleh lawan dia. Setakat hang ni tak ada apalah. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Okay, soalan seterusnya, boleh tak kita mengambil metod takwil dalam memahami sebahagian sifat Allah? Contohnya tentang tangan Allah yadullah yang difahami dengan kuasa. Bahkan itulah sebahagian ataupun itulah antara metod utama sebahagian daripada kumpulan-kumpulan dalam Islam seperti mana kita sebut sebagai Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan sebagainya. Dan kita kena faham takwil ni tuan-tuan. Apa maksud takwil? Takwil boleh masuk ada 3 maksud. Takwil boleh jadi maksudnya tafsir, hanya menafsirkan maksud perkataan. Dalam hadis Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah doa kepada Ibnu Abbas, ya Allah, engkau fahamkan dia agama dan engkau ajarkan dia ilmu ta'wil, iaitu ilmu tafsir. Maka ta'wil ialah kita memberikan maksud dia. Pertama. Kedua, ta'wil maksudnya kita memesongkan maksud asal kepada maksud yang bukan asal. Kita takwil. Contohnya tuan-tuan, bila kita kata singa, apa maksud singa? Singa ialah singa, semua orang tahu. Tapi bila kita kata kita kata apa? Kita kata hari ini saya melihat singa sedang makan nasi ayam di kafe Icol. So adakah maksudnya singa yang arum tu? Ataupun kita melihat ada seorang manusia, seorang lecturer yang sama-sama perangai macam singa, jenis marah orang, dia sedang makan nasi ayam dekat Icol. Maka mestilah maksudnya ialah kita masukkan yang kedua. Singa tadi walaupun perkataan singa, tapi singa tadi kita kata apa? Singa yang maksud bukan asal, tapi orang panggil majaz. Maka perbuatan kita memalingkan maksud dia daripada maksud hakiki kepada maksud majazi, itu perbuatan dipanggil sebagai takwil, bukan maksud hakiki lagi. Baik. So dalam isu takwil nama, ada setengah golongan yang mana dia tafwid, kita kata sebelum tu. Tafwid maksudnya apa? Tafwid maksudnya dia menyerahkan, dia tak tahu. Bila datang perkataan sifat tadi kita kata yadun, walaupun kita tahu tapi dia kata bukan maksud yadun. Tapi maksud apa? Tak tahu. Tafwid, serahlah pada Allah dia nak masukkan apa sekalipun. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh Imam Malik tadi. Sebab Imam Malik kata apa? Istiwa maklum. Maka dia kat situ dia tidak tafwid, dia takwil, dia memberi tafsiran kepada kat situ. Cuma ada satu golongan yang makna pun dia tak mau. Dia tak tahu apa maksud. Maksud gitu je lah. Sebut yadullah ni bukan tangan Allah tapi tak sunnah berhenti ketika azan. Jangan salah faham. Azan, sunnah azan apa dia? Jawab. Cuma malu. Tengah bunyi azan bercakap. Tak ada masalah untuk bercakap. Yang lagi musibah dia berhenti bercakap tapi dia tak jawab azan. Sunnah tak buat, apa pun tak buat.
Apa? Ha? Takwil. Baik. So, ada kumpulan yang takwil dengan maksud bukan menafsirkan, tapi takwil dengan maksud dia telah memesongkan daripada maksud asal kepada maksud yang bukan asal tadi. Kita kata tadi maksud asal singa, tapi maksud selain pada singa apa dia? Orang yang garang, orang yang macam itulah. Kita kata bukan maksud asal dia. Baik. So, bila mana ada golongan yang cuba takwil dengan maksud yang kedua, bukan maksud yang pertama tadi. Takwil dengan kata dia, maksud perkataan yadun ialah tangan, tapi dia memesongkan maksud asal kepada apa? Maksud yang majazi tadi. Tangan, maksud asal, tapi majazinya apa? Tangan merupakan lambang pada kekuasaan, lambang kepada kehebatan dan pertolongan dan sebagainya. Seperti mana yang Asy'ariyah dan sebagainya. Dan ada golongan yang datang pertengahan, macam golongan Hanabilah yang katakan apa? Dia kata kita akan takwil dengan maksud yang pertama, memberi maksud pada perkataan itu tadi, seperti mana Imam Malik kata al-istiwa ma'lum. Maksudnya dia memberikan maksud kepada istiwa, bukan tak ada maksud istiwa tu. Ada maksudnya. Apa dia maksud dia? Dia kata hang tahu istiwa macam mana dalam bahasa Arab. Tapi kaifiyatuhu majhul. Maka dia takwil memberi maksud pada maksud perkataan, tapi dia tafwid kepada kaifiyat dia. Tak boleh. Kita ada dua. Kalut kamera. Kita ada makna dengan kaifiyat. Makna ialah meaning dia, maksud perkataan, dan kaifiyat ialah dia punya cara dia, dia punya how-ness dia. Tak apa, asal bunyi orang putih. Dalam saya 2-3 hari lepas, saya naik lift nak pergi pejabat. Ada dua orang depan saya, dua orang datin dengan rambut pun sama merah dengan kasut. Dia cakap orang putih laju sangat. Saya kat belakang ni, dua-dua budak-budak syariah, pegawai syariah bank. Kita macam berdebar kalau dia tanya. Oh, kita pun takutlah cakap orang putih laju sangat. Tapi dia kata, oh, my phone gini, suddenly my battery come up. Saya macam, saya keluar, saya tanya, ada kau? Saya kata, perasan tak dia kata tadi? Dia cakap laju. Tuan, fasih kan? Dah, cuba tengok dia sebut apa? Come up. My battery phone was come up. Tapi tak apa, yang penting punya orang putih. Rambut merah, settle. So, makna tak boleh lah, tak sampai. Tak apalah. Boleh. Betul tak nak bagi soalan kan? Jadinya, kita kata ada yang, kita ada 3 golongan yang kat sini. Satu, dia tafwid dua-dua. Tafwid maksudnya apa? Maksudnya, Ustaz, ya? boleh nak mengganggu nak letak dalam poket? Masa nak habis. Tak kisah. Ustaz Alim bukan? 2.5. Kita cakap bisik tapi bunyi ni. So tafwid dua-dua. Kaifiyat pun dia tafwid, makna pun dia tafwid. Ada golongan yang ambil jalan tu. Ada golongan yang dia takwil dua-dua. Takwil macam kita tadi kata. Perkataan yadun, dia kata bukan maksud tangan. Dia kata apa? Yang maksud ni pun bukan tangan yang sebenar, tapi kekuasaan. Sebab kekuasaan tu bukan makna asal bagi perkataan yadun dah. Dan ada yang datang pada pertengahan, yang mana makna dia takwil. Dia bagi maksud. Dia bagi maksud perkataan tu. Dan takwil kat sini bukan takwil kat sini. Takwil yang memberi maksud yang sebenar. Yadun maksudnya tangan-tangan. Cumanya kaifiyat tangan tu dia tafwid. Kaifiyat tak tahu. Maksud tangan. Tapi bila kata tangan Tuhan, tak tahu macam mana. So ini antara 3 golongan. So soalan kata tadi, boleh tak saya nak pilih
Boleh tak saya nak pilih jalan takwil ni? Maksudnya tangan Allah sebagai tanda kekuasaan dia. Baik. Kita kata macam ni. Macam dalam contoh saya sebut tadi. Bila kita kata singa, sebut perkataan singa, apa yang terbayang dalam otak kita? Singa, binatang tadi. Tapi dalam ayat yang kedua kita sebut tadi, saya melihat singa sedang makan nasi ayam dekat Aikol. Kalau kita dah faham dah, yang ayat kedua ni tak maksudnya singa yang tadi yang mula-mula, tapi maksudnya apa? Manusia. Tapi ada perangai singa. Maknanya kita dah takwil kat situ. Apa yang menyebabkan kita boleh faham ayat kedua ni tak refer pada maksud yang singa yang asal? Sebab dia ada konteks ayat dia. Dia ada konteks. Mustahil seekor singa pergi dekat kafe Aikol minta nasi ayam. Macam mana dia nak minta? Kan? Dia pun singa. Dia tak makan nasi ayam. Kan? So kita kata apa? Ayat itu dipanggil apa? Sarif ataupun qarin, dia menunjukkan begitu. Maknanya singa dekat sini tak boleh difahami dengan cara yang begitu. Adapun kalau keadaan tak ada sebarang konteks, tak ada sebarang konteks yang menunjukkan perlunya takwil, maka sepatutnya maksud itu kena kembali kepada perkataan asal dia. Sebab itu maksud asal dia. Maksud asal ialah singa. So kalau kita kata, orang kata jom kita pergi tengok singa kat zoo, itu kejap. Singa hang ni singa mana satu ni? Kita kata bila kita sebut singa, presumption ialah binatang. Melainkan kalau ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bukan itu maksud dia. Ada konteks yang menunjukkan bukan maksud asal. Adapun presumption dia, mula-mula sekali singa ialah singa. Dan itu sepatutnya begitu. Maka dalam Al-Quran, kita kata macam tu juga. Bila datang perkataan yadun, baik, ada perkataan yadun. Golongan yang nak takwil, dia kata disebabkan kalau kita kata tangan Tuhan, tangan, maknanya kita telah menyamakan Allah dengan makhluk dia. Maka kat situ kita tak boleh nak cakap tangan, maka kita kena tolak takwil dia kepada maksud majazi dia. Itu pada pendapat dia. Tapi golongan yang kata tak perlu, dia kata tak. Dia tak akan ada tasybih sebab kita dah faham. Tangan Tuhan, bila sebut tangan, memang maksud tangan. Tapi bila sebut tangan Tuhan, dia salah satu yang kita tak boleh nak gambarkan apa dia benda tu. Cuma kita kena beriman. Itu sahaja. Itu secara ringkasnya. Dan dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah kata Allah sebut dalam Al-Quran ayat dalam Al-Quran ada apa? Ada ayat muhkamat dengan wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah kata dalam Quran ada ayat-ayat yang kita tak faham. Kita tak faham mutasyabihat. Ni tangan mana? Ni kaki mana? Ni mata mana? Akan ada ayat-ayat macam tu. Maka Allah kata apa? Adapun orang yang ada masalah dalam hati dia, dia akan fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Dia akan sentiasa duk cari masalah terhadap konteks ayat ni, dan dia akan sentiasa nak cari apa maksud sebenar. Tangan Allah ni tangan apa? Dia akan cuba pergi ke sana, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke situ dan sebagainya. Tapi Allah kata apa sekali? Allah kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketahuilah, ada ayat-ayat yang mana maksud sebenarnya tak akan diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ayat macam tu. Dan Allah kata apa? Apa yang kita boleh buat? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang yang beriman pula macam mana? Orang beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mana takwil dia tak akan diketahui. Maksud sebenar dia, kaifiat dia sebenarnya tak akan diketahui melainkan Allah sahaja. Maka apa peranan ataupun apa yang boleh dibuat oleh orang yang berilmu? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang beriman, bila mana berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat macam ni, dia tak akan mencari apa kaifiatnya, tangan Tuhan macam mana, tapi dia akan kata apa? Amanna bihi. Kami beriman dengan tangan Tuhan. Dan semua benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok pun tak pernah zaman sahabat ada orang bincang benda ni. Bila sahabat sebut tangan, bila Nabi bagi tahu tangan Tuhan, tak pernah pun Nabi tanya, sahabat tanya, ini tangan sama macam mana? Tangan tak sama dengan makhluk ke apa? Tak pernah berlaku pun benda-benda macam tu. Jadinya yes,
kita kata tiga-tiganya ada dalam Islam, dalam aliran-aliran tu. Dan untuk orang yang perbincangan yang lebih panjang, debate yang lebih panjang, untuk orang yang nak subscribe ID pada takwil, tangan kepada kekuasaan. Tapi kita kena ingat, untuk takwil dia perlu kepada justification yang sangat kuat, yang tinggi, yang kukuh untuk kita takwil benda tu. Adapun kalau lagi mana kita tak boleh nak buktikan kes kita kat situ, maka kita patut berpada dengan maksud asal dia. Dan itu yang lebih tepat ataupun lebih dekat dengan approach yang ada pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung slot kita. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan menikmati makan tengah hari. Jadi kepada siapa yang nak solat dahulu boleh terus pergi ke masjid. Tapi kalau siapa yang nak makan dahulu boleh makan dahulu, dan kita akan solat jemaah di surau di tingkat atas insya-Allah. Jadi insya-Allah kita masuk balik ke dalam dewan pada jam 2.15. Kerana slot akan mula pada jam 2.30. Tapi kalau boleh biar kita berada dalam dewan sebelum Ustaz Hari Masa berikut insya-Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.